Rabu 12 Mac 7.09 petang. Ini ayam Osamo yang hari tu ada berapa ekor? 5, 6, 7 ekor. Aku dah jual dah 5 ekor. Tinggal 3 lah. 3 ni bukan tak boleh jual. 3 ni sebab aku nak simpan. Betul, kalau masih ingat lagi video-video hari tu aku cerita tentang yang 3 ekor ni. Sebab ada ibu ayam asil tu keluar, masuk dalam reban ni. Tadi ada gangguan sikit. Okay. Kalau yang masih ingat video sebelum ni kan, aku beritahu yang kabel tie di kaki tu aku simpan. Ni bakal aku nak cuba simpan lah. Bakal Osamo yang aku akan cuba simpan. Yang depan ni macam semakin kurus. Aku tak pasti sebab apa. Aku dah bagi makan ubat cacing dah hari tu. Kemarin tu aku bagi makan ubat cacing. Bukan cacing lah, yang koko gelap tu kan. Nampak macam kurus. Itu dia yang nampak besar kan. Ni aku cuba simpan lah. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana aku tengok ayam tu aku nak simpan. Tapi yang ni tak semua lah. Aku tengok macam mana dari segi aku tengok yang dari pandangan mata aku lah. Tengok bahu dia tu. Aku tengok bahu dia. Nampak tu. Nampak tu. Nampak kan bahu dia dah naik. Yang ni tak naik. Yang ni dia akan naik juga ni. Yang ni kurang naik. Tapi tak juga kan. Tak sebenarnya bahu tu naik aku simpan. Aku tengok saiz dia sama. Kalau saiz dia tak besar aku tak berminat nak simpan. Jadi jantan ni bahu dia tak naik pun biasa. Tapi saiz dia tinggi daripada kawan-kawan dia yang lain. Jadi aku simpan lah. Yang pasti muka dia tu muka Osamo lah. Macam saiz dia saiz Osamo. Bau tu bagi aku nombor 2 lah kan. Kau dapat tinggi tu bau tu naik sikit kan. Dah okey dah. Lagi bagus lah kan tu kan. Tapi yang penting yang mula-mula aku tengok sekali saiz dia lah. Saiz dia kena besar lah. Yang ni besar lah. Ada juga yang aku jual besar beli ni. Yang kita hitam hari tu pun besar beli ni katanya. Seperti ibu dia besar. Ibu hitam tu, kata aku ibu yang 3 kilo 3.6 tu. Ibu muda tu 3.6 kan. Nanti matang insya-Allah lah ibu tu lepas 4 kilo lah, boleh lepas 4 kilo. Yang ni kalau tak silap aku, tak salah aku ni ibu dia yang warna koko juga. Jantan ni aku tak pastilah kan. Ibu warna apa. Kadang-kadang ibu hitam pun boleh jadi anak warna ni ikut bapak kan. Yang tu aku tak tahu sebab bapak dia memang warna macam ni lah. Sajalah aku simpan dia ni. Untuk suka-suka nak tengok jadi macam mana bila besar nanti kan. Ini aku bagi makan dia lah. Golkon full lah. Tak ada campur ledak lain. Sehingga umur dia 6 bulan hingga 7 bulan macam tu lah. Selepas tu kalau boleh aku nak campur lah dedak lain sikit kan. Tapi tetap bagi golkon juga. Cuma campur dengan dedak murah sikit. Yang ni pun dah naik. Dia naik nak tidur ni. Tapi lagi aku akan pindah masuk dalam satu tempat lah. Jadi semua ibu-ibu yang mengeram lah. Ibu yang mengeram semuanya aku lepas kat luar. Malam lagi aku kena letak satu tempat ni lah. Asingkan dari bapak. Ni pun sama lah. Semuanya lepas ni semua yang mengeram. Ni aku nak tunjuk sikit apa yang ni kan. Ni anak-anak ayam yang aku campur Osamo pun ada lah ni. Apa nama
hasil pun ada tu nampak. Dengan biru lebih kurang 5 ekor. Ini dah tak muat lah, semakin besar lah, dah tak muat. Aku duk fikir tak tahu lagi nak buat macam nak letak kat mana. Sebab sekarang ni dah musim hujan, dah mula balik. Jadi kalau aku letak kat luar agak bahaya lah. Biru ni kalau dan sayap dia jatuh ya, pengalaman aku yang terdahulu kan. Kalau sayap dia jatuh saja, tunggu masa lah. Tunggu masa dia nak pindah alam. Pindah ke alam lain. Jangan bagi sayap dia jatuh ya. Biru lah kan. Kena berhati-hati lah kan. Yang lain tak apa sangat, yang lain okey. Boleh lagi. Dah tak muat lah dalam ni. Aku pun tengah fikir nak letak kat mana ni lepas ni. Sebab kalau letak kat luar kan, dia tak ada lampu kan. Dia panas. Dia sejuk kan. Takut dia ni lah, mati kesejukan lah. Dia murung dan sebagainya kan. Yang ni best lain pula ni. Yang ni yang aku, yang sebelum ni, video sebelum ni aku beritahu aku letak 2 best dalam ni yang berbeza umur. Yang 3 ekor ni menang pada ni kan. Duduk pukul yang ni. Jadi yang aku dah pindah reban lain. Aku reban tu aku campur dengan bapak. Tinggal ni bersama Indio Gigante lah tu. Dia tu dalam tu. Tadi aku lepas lah dia kat luar tadi. Ni aku masukkan balik dah buat hujan lah. Ni pun dah nak malam lah ni, nak buka puasa ni. Aku pun macam tak sempat nak buat video lama-lama. Lagi nak kena bagi makan ni ayam IG. Sebab dah tak ada lah tu, tampak dia tak ada. Tapi aku nak kena buka puasa tu. Lepas buka puasa lagi aku kena duduk kat reban balik lah. Suluh dia bagi kena letak torchlight ni bagi dia makan. Sebab ayam ni kena jaga sikit ni IG ni. Sebab takut dia terbantut pembesaran dia tu. Ni setiap hari aku lepas dia kat luar. Jadi kena cahaya matahari dan aku pantau lah. Takut ayam yang kat luar tu pukul dia kan. Aku pantau dah. Aku lepas dalam sejam tu, dia tengok okey semua, kena matahari apa semua, bagi makan rumput-rumput tu, baru aku masukkan dalam reban ni balik. Aku nak dia apa? Dia start stres dan tenang lah. Supaya pembesaran dia tu boleh mencapai yang pembesaran yang betul ya. Yang ni tak risau sangat sebab yang ni banyak kat reban aku kan. Yang ni aku tak risau sangat lah. Sebab banyak sangat kat depan aku, anak-anak aku tak percaya cerita lah kat sini kan. Tapi memang banyak lah. Agak menjadi juga yang ni, Oshamo ni. Membiak, memang membiak, betul-betul membiak lah kat depan aku. Memang sesuai dengan aku lah. Aku nampak gaya memang sesuai dengan aku ayam Oshamo ni. Saya membiak banyak siku. 3 ekor ibu, 4 ekor ibu dah sekarang ni. Dah 4 ekor ibu lah. Aku rasa cukup lah. Kalau banyak sangat ibu nanti aku tak sempat nak jaga dah. Ini banyak sangat, jadi yang ni aku tak kisah sangat lah. Aku jaga jugalah kan. Tapi taklah jaga macam ni kan. Macam ni aku bagi ubat ada sikit lah. Sebelum ni aku tak pernah bagi makan ubat lama lah. Bila ayam ni aku bagi ubat mata nampak tu. Ayam merah aku tu, ubat merah tu aku bagi. Sebab ada 4 ekor ni kan. Jadi aku kena jaga betul-betul ya. Kan. Jadi apa-apa aku kena jaga betul-betul, nak tengok. Yang penting tu aku nak tengok saiz dia tu. Boleh capai berapa 97 cm macam bapak dah. Kalau ikut bapak dia kata silap aku 97 cm. Dekat 1 meter jugalah. Bila dapat 95 ke atas tu dah okey dah kan. Kalau tak boleh dapat pun tak apalah kan. Nak buat macam mana kan. Kita cuba bagi makan, bagi makan cukup.
Rasanya tak ada apa-apa lah kot. Ini sajalah aku tengok ni. Lepas ni tuan-tuan tak ada dah 3 ekor ni. 3 ekor ni tak ada. Akan berpindah ke rebal lain. Sajalah kecil buat video. Tapi nampak gaya ni demam ni ayam hujan ni. Semua ayam aku ni aku dah vaksin dah itu. Tak silap aku dalam 2 minggu lepas kot. Aku dah vaksin dah. Vaksin tu nama dia ND apa tu. Aku lupa nak tunjuk botol dia dah. Ada tulis ND apa tu. Vaksin tu lah. Vaksin tu kena dibeli dan dibawa dengan air ketua air. Aku bawa air semua, aku beli dah balik dengan keluarkan dari peti air. Kalau keluar lama peti air, hilang sejuk dia tu, apa virus dalam dia akan mati. Jadi macam virus juga vaksin tu. Bila virus tu mati, tidak berkesan lah vaksin lah. Seperti kuman lah, apa virus ke apa kita mati, dia hidup, kuman hidup. Bila kita suntik ataupun spray pada ayam tu, dia akan masuk dalam badan ayam aku dan dia akan makan virus jahat dalam badan ayam lah. Yang tu yang aku tahu, yang diberitahu oleh veteriner. Dia akan makan kuman jahat dalam badan ayam tu. Dia bertahan apa tu, vaksin ND tu bertahan lebih kurang 6 bulan. Tapi aku cuma Aku tak yakin sangat 6 bulan. Aku setiap 3 bulan aku akan vaksin. 6 bulan terlalu lama kan. Mungkin dia dah tak kuat lah. Mungkin dia ada lagi dalam badan ayam tapi dia tak kuat lah. Dia adalah kuman hidup yang akan masuk dalam badan ayam dan dia akan menjaga tu lah badan ayam tu. Dia menghalang kuman-kuman lain masuk. Bila kuman-kuman lain masuk, dia macam makan kuman tu lah. Tu vaksin ND tu. Yang aku faham. Setakat yang aku faham. Maaf kalau silap lah. Yang tu yang diterangkan oleh veteriner. Pada aku ketika aku bela ayam piru dulu ni. Okey, aku tutup dulu video hari ni. Dah nak buka puasa dah ni. Okay, nanti aku sambung lagi.